Oh, dah tinggi. Tengok ni. Nampak dah serabut. Pokok pisang pun dah tinggi. Nah, keadaannya macam ni. Nah. Sayur bayam. Pokok betin ni hari tu kena serang. Serangga. Pokok limau sedang berbuah. Ya. Ni yang bunga putih tu. Macam ni keadaannya. Tu pokok mulberry, pokok lemon, pokok jangkuk manis, pokok murunggai. Tu bayam Brazil kat sana. Pokok rebina, jangkuk manis, pokok terap dari Sabah. Ni pokok bunga kenanga ya. Tu bayam Brazil saya. Tengok subuh sangat. Di luar pokok kari. Tu pokok kelapa, pokok bulu ni hari tu orang dah racun. Dah tuang racun. Dia ni sekarang dah tumbuh semula ya. Selepas beberapa bulan nampak hijau ni. Hari tu dia tak macam ni. Lepas tu kawasan larangan ada pokok pisang ya. Kawasan larangan ni tiang lampu lah. Patutnya kita tak boleh tanam situ ya. Bahaya. Saya suruh husband buang. Belum buang lagi. Ni nampak kat sini pun ada pokok bunga. Anak pokok kari banyak kat bawah tu ya. Tu ada pokok tinggi dia kat atas. Pokok nama tak ingat. Ni pokok betik ni hari tu nak tebang. Tapi nampak gayanya nyambung berbuah pula. 2 buah masak tu dah burung dah makan. Lepas tu yang selebihan tu dah jatuh bawah. Ni pokok kaduk. Pokok kaduk ya. Ni pokok kaduk. Kangkung ada kat sini. Lepas itu yang ini anjing saya dah cabut. Pokok keladi ubi tu. Yang ni ada satu udang, satu apa namanya tu. Itulah dia tak boleh nampak kita punya tanaman. Dia akan cabut. Yang ni pokok murunggai ya. Pokok lemon ni tak pernah berbuah lagi lah. Tak pernah berbuah lagi. Ni pokok saya tak tahulah pokok apa namanya. Tapi memang orang India sukalah. Ni baru nak start berbuah ni. Tu mulberry dia ya. Pokok pisang ni pisang muda. Yang merah tu kan. Ni buah limau saya ada yang dah mula masak dah. Ini yang masak. Okey, nampak? Pokok jambu ni entah. Dulu dia buah ni banyak ni buah ni. Tiba-tiba jadi macam ni. Entah kena serang ikut. Ni ada pokok ubi Sarawak ya. Ni. Mana dia? Yang kerinting-kerinting. Aduh. Ni. Ni yang kerinting-kerinting ubi Sarawak. Ya. Bunga-bunga. Tu apa namanya ni? Ubat buasi ni. Ada kat sini ni. Saya memang suka tanam-tanam. Tengok pokok mango saya ni. Tak nak dia bagi naik. Lepas tu naik pokok-pokok semua. Ni bunga merah saya ni yang tempat saya tanam uri anak saya dulu. Okey. Nampak dah kawasan laman saya ya. Dan pelik pula. Tapi banyak herbs kat sini ni. Tumbuh. Banyak herbs. Tu. Ni. Ingat buah ni. Alah. Yang jual mahal tu. Tapi kat Cameron ni lagi besar. Kuning warna dia. Sangat sedap. Ni bunga dia wangi ni kalau malam. So macam tu lah saya punya video untuk hari ni. Nanti kita jumpa lagi dalam video ni. Dulu saya tanam pokok ubi manis. Tapi terlampau lama
serabut aku mikirkannya. Okey, bye. Jumpa lagi dalam video seterusnya.